أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adalah kamu jadi orang-orang yang murbani'i, yang hanya menimpa Allah Ta'ala dan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu selalu menjaga isa kita Allah itu, dan kerana kamu selalu belajarnya. Surah Al-Imran ayat 79.